kedai Robi sini ni. Boleh basuh baju. Oh, ni masjid. Saya ayah subuh dah. So, salah subuh. Ini saya berada di Kota Baru. Dan jalan-jalan kaki, brisk walk dekat. Depan saya ni Klinik Syifa. Pagi-pagi hari ni bolehlah jalan kaki. Orang tak ramai. Kereta pun tak banyak. Boleh tak laju-laju kot kereta sini. Saya lah ni duduk di lorong MB. Lorong MB. Ni saya berada di Kota Baru. Jalan Kuala Krawak Kasiku. Saya dah jalan kaki jauh lah, dalam 2 kilometer daripada hotel saya duduk di Hotel Grand Renai. Kali nak balik semula ke hotel saya. Saya ingat nak bedal cari nasi buku ke apa ni. Cantik-cantik kereta BYD di Kota Baru ni. Oh, ni jalan ni nak pergi mana ni tu depan tu hotel saya dah. Saya sekarang duduk di Jalan Wakasiku, Kota Baru. Jadi ingat turun bawah ni nak cari kedai-kedai nasi buku. Kan nak makan nasi dah sebuku 2. Tapi disebabkan banyak kedai tak buka lagi, saya dah jalan 3 kilometer. Jadi saya nasi depan tangga. Sip. Sip lauk. Nasi lauk depan tangga. Belakang tangga kan depan. Alhamdulillah. Mari kita bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana.